Hai semua, namaku Arisa. Ini cerita tentang diriku. Banyak karena itu tentang diriku. Banyak cerita yang dikongsi selalu. Hi and Assalamualaikum my beloved friends. So welcome back to my YouTube channel. So hari ni the vlog is about our trip to Pulau Pangkor. But right now masih dekat rumah sebab tengah tunggu Afwan datang sini dan terus kita orang gerak ke Terono iaitu rumah Finas, dan kita orang akan gerak daripada rumah Finas ke Lumut dan kita orang akan naik ferry ke Pangkor. So we are waiting for Afwan right now. Like right now it's 9:30 and yelah, kita tunggu Afwan dulu. Sekarang kita orang dalam ferry. Tak gambar ni. Okay, saya akan naik motor dengan Zahira. Kita akan merempek. Okay, tengok kita orang bawa lagis. So, lagis ni kat sini. Dah tengok minyak ke belum? Belum. Ha? So, lagi satu lagis ni kita orang akan pangku lah. Pangku. Tengah. Okay, boleh. Sampai parking. So dia nak pergi isi minyak sekarang ni. Lepas tu dia orang tak tahu mana. Kita orang isi minyak kat situ. Lepas tu kita orang banyak lagi minyak. So kita orang enjoy je lah motor ni. Tak nampak. Now we are at Kejora Garden. Okay, kita orang dapat check in awal 1 lebih like that. Okay, let's go. Okay guys, this is our room. Ni ada toilet dengan curtain queen. We've got aircon and we're gonna take a look of the view. Jangan. View! Swimming pool. Guys, sekarang pukul 1.50 dan kita orang akan pergi makan dulu. Lepas tu kita orang balik-balik, siap-siap, solat semua. Lepas tu kita orang pergi pantai. Okay? This is... Kunci dah, kunci. Dah, mana pun? Kunci dah dalam? Dah. Sekarang kita orang berada di Teluk Nipah. Kita orang nak makan dulu. Nampak aku cari biasa. Boleh apa? Jangan break-break tau. Break-break aku pergi depan. Okay, sekarang pukul 2 lebih. Dah gerak. Tak boleh lain. Sekarang pukul 2 lebih. So kita orang dah habis makan. Kita orang makan G-Fun tadi. Okay. So now we are at Pusat Konservasi Penyu di Pulau Pangkor di Teluk Kepayang. Okay, you can see here Pusat Penyu Pangkor Turtle Center. Bawa.
like very besar, you know. This is the real size. Nanti kita ada penyu agar macam ni. Lepas tu penyu kara like that. Dan juga penyu lipas kecil. Mana yang lebih besar? Penyu lah 100% pasal kat bawah tu. Oh, patut muka dia tua. This is the... Oh, dia gali sedalam ini ke? Tak kan? Dalam gila. Wih, banyaknya anak. Kau lihat ni. Tu anak-anak dia. Komen. Boleh? Tak, lawan je penyu. Lawan macam tak penyu lipas ke? Lawan sangat lawan. Nah, sini. Anak penyu kan? Tak tahu, comel kan anak penyu. Okay guys, sekarang kita orang dah siap-siap. Kita orang dah pakai baju macam ni dan kita orang akan pergi mandi laut. So, ini Zahira. Baju dia warna pink. Purple lah. Purple. Ini Finas, baju dia warna biru. Dia pakai tudung saya pula tu. Ni Afwan warna biru juga tapi dia light sikit. Saya pakai tudung saya. Saya pakai tudung saya. Nak claim juga. Ini Arisa. Dia pakai tudung apa? Sebab Finas pakai tudung dia. Okay. Okay, sekarang kita berada di Teluk Lipah. So this is the situation. Saya Zahira. Dan saya Arisa. Kita orang nak main Mabel. So kita orang pakai life jacket. Tak, dia kata salah Mabel tu. Marble gila. Boleh? Diorang sangat teruja. Diorang tak iyak-iyak. Korang tahu? Saya tunjuk weh rambut tu kau dia iyak-iyak. Ya, ya ni boleh makan buat goreng tepung, goreng kunyit sedap. Ya, abang dapat dah. Korang mana seekor pula tu? Tak, dapat. Tapi aku takut makan. Sekarang kita orang nak naik ni. Berempat. Harga RM100. So kita orang nak try lah. Kita orang dah atas bot. Renang ni. Oh, takut. Nak pegang apa? Mana kan ni? Kan ada pegang tu kan? Yang tepi tu yang ni. Ada dua kan? Ada siapa sebelum? Zahira. Zahira kena duduk tepi tapi dia nak duduk tengah tadi. Tak boleh duduk tengah. Kita orang dapat duduk tengah. Untung jadi gemuk kan? Betul. Ini after marble, tudung dah ke depan. Nice ha? Nak naik lagi tak? Nak. Betul-betul lah tu. Nah, kita nak main banana boat pula. Sebelum exam. Sebelum exam, sebelum puasa. Oh, cepat oi! Yang ni best. Okay guys, this is Tiga. okay, this is us lepas banana boat. Traumatized guys, traumatized. Main dah pula dulu Zahira. Okay, sekarang dah malam pukul 8 ke pukul 9 macam tu. Kita orang bergerak keluar daripada resort ini. Kita orang ke tempat makan untuk mencari makanan. Maka dengan itu kita nak pergi kedai makan. Okay guys, good morning. Hari ni dah hari Selasa. Tapi ya Allah korang, kita orang baru bangun. Pukul 7 tadi kita dah bangun. Tapi bila tengok kat luar hujan. Hujan yang kalau tu keluar je kuyup. So kita tak tahu nak buat apa. Kita nak pergi makan breakfast dulu. Gitulah. Tengok ni hujan. Dia rintik-rintik tapi kalau keluar basah. Tapi awan dah cerah sikit. Nampak juga sangat tak? So kita nak pergi kita nak pergi breakfast kat situ.
hujan. Hujan-hujan. Kita pusing, tembus dulu. Ikut lah, boleh. Itu hujan tau. Tak apa, kau bawa. Teluk Baru ni, selamat datang ke Teluk Baru. Pagi ni kita orang ronda-ronda je sebab hujan. So kita orang naik motor ronda-ronda. Tu Masjid Terapung. Sekejap lagi kita orang nak pergi, kita nak on kat situ. Teluk Baru. So sekarang ni kita orang dah nak check out. So dekat dalam ada Afwan dan Zahira. Okay, semua dah bersedia nak check out. Dan lepas tu kita orang pulang motor lambat sikit dalam pukul 2. So kita orang dapat jalan-jalan dulu dekat sini. Kita orang pusing dulu mana yang belum pusing. Dan baru kita orang pulang ke motor dan terus balik naik ferry pukul 2.45. Okey, saya dah siap. Cepat, siapa lagi nak? Nak Lakus. Okay guys, hari ni kami tengah bersiap-siap. Kita tengah bergambar Di tepi pantai. Ya. Cepat ni. Yang pelik betul. Terus style tak okey lah. Selalu pakai style macam mana? Selalu aku pakai style. di ruang paling dalam. Nama yang tidak. Zahira. Tak terselam. Hi guys. Dah siap. Afwan dah siap. Kita tak tengok. Weh, apa ya? Dia dah sampai Masjid Terapung. الله فجرا جئت بعد العسر يسرا ربنا أعلاك قدرا يا إمام الأنبياء أنت في الوجدان حي أنت للعينين ضي أنت عند الحوض ري أنت هاد وصفي. Sekarang kita berada di Masjid Terapung di Pulau Pangkor. Tengoklah keindahan dan kecantikan kesenian masjid ni. So dia memang sekeliling dia memang laut. Okay, memang lawa dok. Kali dia pun lawa sangat. Okay, next destination kita orang pergi kota Belanda dekat Pulau Pangkor, dekat je dengan Masjid Terapung tadi. So kita orang kena rushing sebab kita orang punya tiket ferry pukul 2.45. Sekarang dalam pukul 1.40. So kita orang dah masa sejam. Kat situ lah kita orang nak makan, kat situ lah kita orang nak ambil gambar, kat situ lah kita orang ambil bag, kat situ lah kita orang letak semua benda. Ini kita tengah dekat gambar. Dalam masa 10 minit kita kena habiskan 60 shot. Okay, 60 shot. It's all gonna be good. Don't worry about nothing. Don't worry about nothing. Nothing now. It's all gonna be good. So breathe like you know you should. Yeah, breathe
Tapi saya yakin ini semua ketentuan Allah. Go on, breathe in. Okay guys, kita orang dah nak balik, dah check out, kita orang dah angkat bag, semua nak pergi ke JP. Okay guys, say goodbye to my vlog. Bye. Kita nak bye. Dah lah bye. Ini cerita kita. Terima kasih atas segalanya. Hai semua, namaku Aisyah.